Dah lama kita tak explore Playland. Kali ni kita sampai kat Neones Sunway Carnival Mall Penang. Yang ini lebih kepada merealisasikan permintaan abang nak main kat playground besar. First time dalam sejarah dia naik slide tinggi, dia kata dia takut. Yang ini dia tak peduli playground tu besar ke kecil ke, best ke dark ke. Kalau ada sand area, height tu je lah dia duduk kat situ. Dia akan duduk dekat situ, tak bergerak pergi mana-mana. Kebahagiaan dia di sini. Yang lain tu she don't care. Memang totally opposite dengan abang dia. Abang dia jenis suka explore. Semua seplusuk playground tu dia akan explore. Tu pun janganlah ada cita-cita nak naik zip line tu. So kena melalui obstacle ni lah. So mereka kata sebab dia kecil lagi kena ada orang teman. Orang dewasa teman lah. So kita hambat pak dia. Pi teman dia naik obstacle ni semua. Ingatkan jenis yang suka explore merata ni dah cukup berani dah. Tapi bila naik obstacle ni rupanya dia pun takut-takut juga. So far okey lah sebab dia ada sifat ingin tahu dan ingin mencuba tu. So dia boleh experience all the things yang ada kat dalam playground ni. Dia macam way too excited dapat mencuba benda baru. So nak tak bang naik benda ni? Seronok tapi seronok sikit. Nak naik lagi tak? Nak tapi kena teman dengan Abi. So at the end of the obstacle tu dia tak naik pun zip line tu sebab bagi orang dewasa pun macam agak laju. So dia pergi ke kid zip line je. Itu pun bukan main seronok. Dapat naik 2 kali, nampak bergoyang-goyang kaki, tanda kegembiraan. Kalau ngeko yang ni memang letih. Yang si adik tak boleh kau tim. Ajaklah ke mana-mana pun dia memang duduk sini aja. Dia memang jenis kalau suka sesuatu tu dia memang akan fokus yang itu aja. Setempat tu je lah dia duduk. Ini pun banyak shot yang tak terikut sebabnya kita ni datang bekerja. So bagi sambil bekerja sambil diorang bermain. Till next time.